Makan apa dia ni? Nampak sedap je. Aku makan bubur. Kau tengok ni. Buah apa ni? Bubur badak berendam. Dah pernah try belum? Tak pernah lagi. Aku beli daripada Bubur Manis Station. Bubur Manis Station dekat mana? Dato' On tu Betul. Kau dah pernah try tengok dekat FYP, TikTok ke apa benda? Tak pernah lagi, tapi nampak macam ada ramai je orang kat situ. Memang dia orang dia tak pernah sepi tau. Dia tak pernah sepi, lepas tu sentiasa beratur. Sebab apa? Sedap sangat. Sedap lah. Apa lagi? Kau tengok ni, aku beli ada 3 macam. Ada badak berendam. Ada tengok badak berendam. macam ni dia dalamnya. Okey, yang tu apa? Yang ni bubur sumsum. Sumsum. Buka. Sekejap ni bubur sumsum dia. Ni bubur sumsum. Cuba rasa tengok. Sekejap Macam mana rasa dia? Dia manis. Dah sama dengan nama tempat dia, Bubur Manis. Itulah Kuah nama dia ni daripada gula Melaka. Gula Melaka yang ni? Gula Melaka. So rasa dia manis. Makan panas-panas sedap. Panas-panas macam ni sedap. Lagi satu aku ada beli bubur gandum. Ni bubur gandum. Yang ketiga ni aku ada beli bubur gandum. Rasa dia macam lemak berkrim. Dia tak berapa manis, so sesuai lah untuk orang yang kurang suka manis. Harga berapa ni? Murah je. Kalau yang cup kecil macam ni, RM4. Cup yang besar sikit, RM6. Tu yang aku beli 3 ni. So murah. Murah dan berbaloi. Korang kena try tau.